Dan beza tak solat zaman Nabi Isa dengan solat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebahagian ulama kata tak ada beza. Bangun, duduk, takbirnya semua sama. Cuma bahasa kita yang pertama bahasa Arab. Yang kedua, waktu kita ada 5 sahaja. Apa dia? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Asbab daripada kisah Isra' dan Mi'raj. Tak, kita belajar tentang perkara itu. Sebelum ni, mereka juga solat. Sebahagian ulama bersepakat mengatakan solat itu perbuatannya sama. Niat, takbir, rukuk, sujud, i'tidal dan tahiyat dan salam. Sama semuanya. Bahasa je lain dan bilangan jumlahnya setiap hari itu berbeza. Baik. Madum tu hayya, selagi mana Nabi Isa hidup. Jadi bila kita beriman Nabi Isa ni masih hidup, kita wajib dirikan solat. Sama je macam mana yang diajarkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solat kita ikut dia. Kita diajar untuk 5 rakaat solat, kita 5 rakaat solat. Zakat, berapa lama kita kena bayar zakat? Kalau kita percaya Nabi Isa alaihi salam itu masih hidup, wajib pada kita bayar zakat. Kepada siapa kita bayar zakat? Kepada asnaf. Hati kita, niat kita kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti ikhlas kepada Allah. Cuma kita ni belajar, kita nak ambil psikologi ikatan dia begitu. Ada? Kita bayar zakat wajib selagi mana diwajibkan kepada kita. Berapa lama kita diwajibkan? Kalau kita nak ikut wajib tu selama-lamanya. Selagi mana kita hidup dan kita mampu bayar zakat. Ini kita jawab kepada kaum-kaum yang menolak, yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan lah. Anda katakan Nabi Isa itu sudah matilah. Ini jawapan kita kepada mereka. Baik. Kemudian ayat yang seterusnya, apa kata Nabi Isa AS dalam Quran? Wausani bis salati wa zakah ma dumtu hayya. Dan ayat yang terakhir kita nak sebut sebelum kita pindah kepada surah Yusuf AS. Wa barran biwalidati. Dan diserukan kepada aku untuk berbuat baik kepada ibuku. Maknanya dekat sini kepada ayah ada wajiblah anak itu menghormati dan kepada ibu juga wajib kita hormati. Walaupun kita suka ke, kita tak suka ke, wajib kita hormat. Zaman sekarang, zaman teknologi, anak-anak ramai biadab dengan ibu dan ayah. Kenapa? Sebab pengaruhnya kata tak apa, boleh dan sebagainya. Jangan.